7 buah hotel, 200 buah restoran, 130 buah kedai dan seramai 150,000 orang peminat datang membanjiri. Selamat datang ke Stadium Baru Sultan, The Goliath. Sekarang terus kepada pasukan pengulas untuk perlawanan ulung ini. Terima kasih, Lina. Stadium Goliath ia sangat besar, ia sangat padat dan ia sangat gemuruh. Saya tak mahu berada di dalam buku kira-kira sekarang ni. Tolong jangan buat bising, boleh tak? Wow, itu memangnya bising. Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan sejauh keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Yeah, 1, 2, 3. Aku super striker. Super Strikers! Super Strikers! Setiap langkah bagaikan wira seolah bergema. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Dah bermula. Kalau ada yang boleh tahan dengan bising penonton, orangnya mestilah nakama. Ya, Miko dan yang lain terkenal dengan fokus dan disiplin. Kamu rasa kamu mampu nak tangani mereka, Shakes? Ya, saya sedang usahakan gerakan hebat yang baru. Kita cuma akan dengar dari peminat Sultan ialah, "Aduh, macam mana Shakes buat tu?" Ha! Macam mana dengan awak, Spencer? Suka nak menyanyi lebih kuat dari mereka. Ha! Kamu bercakap dengan peminat Tega Super, nak? Kami yang terbising dalam sorakan. Miko dalam kedudukan yang sangat baik. Wow, Pak Syekh mahukan penonton buat lebih bising lagi. Hingga kali itu pun nampak tak mustahil. Sorakan ni memang sangat-sangat bising, Mac. Apa? Cukup dah. Saya nak adukan pada tuan rumah. Wow. Kita ada banyak kerja nak dibuat. Miko, apa yang berlaku tadi, kawan? Kami dah sedia. Sangat sedia, tapi bunyi itu... Apa ni, saudara? Awak dah banyak bermain di stadium Mega. Awak tak akan dapat faham sampailah awak rasakan sendiri. Tak pernah saya tengok Miko takut dengan... Yelah, apa saja. Sebab tu kita akan buat persiapan tambahan untuk menangani penonton Sultan tu, Prof. Awak mungkin biasa mengangkat dumbbell, tapi hari ini awak harus berdepan dengan desibel. Apa? Tepat sekali. Desibel dan watts, kedua-duanya cara nak ukur kebisingan. Cabaran pertama masa bermain di depan penonton yang sangat ramai ialah komunikasi. Saya dah bangunkan satu siri isyarat tangan untuk digunakan di padang. Belajar semuanya. Semestinya. Atau lebih baik... Baji awak tu sakit gigi ke? Mungkin saya perlukan sikit masa lagi untuk belajar lagi. Baiklah, peminat Super. Misi kita ialah Goliath. 200 buah restoran, 130 buah kedai, panggung wayang arcade, gelanggang ais, zoo peliharaan. Saya tak boleh janji semua orang akan... Super Friend! Cuma nak buat kruji sedia untuk perlawanan dengan Sultan. Fokus pada nyanyian untuk tenggelamkan peminat Sultan, bukan lawan beli belah, boleh? Baiklah semua, saya ada lagu baru untuk awak semua cuba. Tapi mula-mula, panaskan badan. 1, 2, 3. Baiklah semua, awak dah belajar isyarat tangan. Setengah dari awak dah belajar isyarat tangan.
Cabaran kedua masa bermain di depan penonton yang sesak ialah macam mana awak tangani bisingnya. Tak adalah, Coach. Penonton tak buat banyak perbezaan pun. Orang macam kami ada perempuan yang sempurna. Kita bercakap pasal apa tadi? Berdasarkan pada pengiraan saya, ini sepatutnya satu simulasi yang sangat sempurna untuk Goliath. Sultan! 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 Gerakan terbaru dia. Adakah sesuatu permusuhan macam Goliath betul-betul tempat yang terbaik untuk mencuba teknik terbaru? Ayo, kita tengok macam mana. Sultan! 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 Super Striker! Super Striker! Apa bendanya tu? Sandra pun kita tak boleh kecut. Lagi sekali, tapi kali ni, buat biar jadi. Sultan! 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 Super Striker! Super Striker! Sultan! 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 Super Striker! Super Striker! Sultan! 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 Super Striker! Super Striker! Jaga-jaga, Sultan. Kami dah sedia menentang awak. Ai, ai, ai. Ini memang hebat. Super Strikers, selamat datang ke Goliath. Saya yakin ini akan mengagumkan awak dengan segala kemudahannya. Makanan, pakaian, aksesori, panggung wayang, gelanggang ais, zoo peliharaan. Goliath ada segala-galanya yang awak semua mahukan. Dan awak sebagai tetamu saya boleh masuk ke semua itu dengan pas go peribadi awak sendiri. Awak sangat baik hati, Sheikh. Tapi buat masa ni kami cuma ada masa untuk bola sepak je. Awak ajar dia isyarat tangan tu? Stadium tu penuh dengan laba-laba. Kita mesti keluar dari sini. Tak apalah. Jadi, apa pendapat awak tentang Goliath ni? Kawan, saya nak tinggal di sini. Ada banyak sangat benda hebat yang nak ditengok. Baik, mungkin Pasgo semua tempat ni boleh membantu. Saya akan gunakan alat hebat ini untuk kuasa kebaikan saja. Dan mungkin snack sikit. Masa untuk pergi. Hari perlawanan di Stadium Goliath. Dan saya terpaksa kata, Super Strikers nampak sangat dingin seperti ais. Katakan, kita kena menjerit di dalam stadium ini. Baiklah semua, kita tunjukkan pada peminat Sultan macam mana kita buat. 1, 2, 3. Super Strikers hebat di padang kalau tempat duduk. Seorang Goliath takkan makan pada Super Fan. Spencer, di mana awak ni? Oh Pasco, saya suka sangat ni. Alamak, saya kena pergi ke tepi padang. Tapi saya tak akan tahan 90 minit. Oh. Masa gunakan pas ni. Super Strikers nampak begitu tegas sekali awak-awak. Dan begitu juga peminat mereka. Awak mengalah saja bola di kaki Daisy Roscoe. Bila dia menendang,
menggigil. Menakjubkan. Mampukah dia? Sudahkannya? Sheikh tak percaya dia terlepas peluang itu. Saya tak tahu apa berlaku. Saya dah dapat buat gerakan tu. Bermain dalam suasana macam ni memang berbeza dengan latihan. Lain kali cuba buat yang mudah, Sheikh Shman. Ya, berikan bola pada pemain yang ada kesempurnaan. Penumpuan? Ya, benda itulah. Barulah betul. Saya dah lama sangat ni. Kawan-kawan akan marah. Jalan pintas. Masa untuk Pasgo. Hei, ingatkan benda ni boleh masuk semua tempat. Sokongan tuan rumah menumpul ke serangan Super Strikers. Sekarang bolehkah ia membantu Sultan untuk mendahului? Tidak kalau Nasha boleh menghalangnya. Wow, peminat Super Strikers memang memainkan peranan mereka. Tapi mereka tiada apa berbanding sorakan tuan rumah. Nampak seolah-olah Sultan ada pemain yang ke-12 di padang. Dan semuanya terima kasih kepada para penonton. Hello, hello. Beri saya lalu. Apa yang awak buat di sini? Ya, buat apa tu? Tempat ini adalah kawasan larangan kepada semua orang. Semua orang. Pasgo? Dan jangan datang balik. Selamanya. Wow, separuh masa yang banyak bertahan kan, Brenda? Ya, pasukan yang paling ramai peminat menang. Memang betul kata Miko. Kita takkan tahu sampailah kita berada di tempat itu. Tak tahulah kawan-kawan, ada benda pelik dengan bunyi bising tu. Bunyi tu macam ada 1 juta orang. Bukannya 150,000 orang. Ya, mana mereka sembunyi, Sheikh? Di gelanggang ais atau zoo peliharaan? Pasgo awak. Sebenarnya tak ada pada saya sekarang. Pasgo satu-satunya akses untuk ke kawasan larangan. Alamak! Spencer! Separuh masa? Mana awak pergi? Tak pasti sebenarnya. Tempat ni sangat besar. Banyak sangat koridor. Soda tak berpunggul? Maafkan saya. Saya tak jadi peminat super yang bagus. Tapi saya janji akan berikan 120% dalam separuh masa kedua. Shakes? Ada daging lama dalam beg tok saya. Pergi ambil sebuk gatal tu. Awak katakan tak? Saya katakan tak? Saya dah dapat. Ada benda pelik yang berlaku di sini. Gunakan Pasgo ni untuk menyiasat. Ayo, friend. Masa Pasgo. Spencer, berhenti. Macam mana dengan janji awak? Super Strikers perlukan kita sekarang lebih dari masa lain. Friend, jadi peminat super bukan setakat apa yang di dalam ni. Atau di sini. Ia tentang apa yang berlaku dalam tu. Yalah, baiklah. Spencer PI, ayo kita siasat. Tapi kita perlukan jalan untuk lepas daripada saintis kemah tu.
masa Pasko. Buat sesuatu. Ini tidak menjadi. Pada masa itulah saya sedar yang E mesti sama dengan MC ganda 2. Ya, itu memang selalu terjadi pada saya. Ributkan mesin untuk masa kedua. Kuasa okey. Penguat suara dipanaskan. $150,000 orang peminat masih tak cukup. Jadi Syekh tu tambah beberapa juta desibel. Betul-betul di bawah padang. Hah, padanlah Super Strikers tak tahan dengan bunyi itu. Apa cara pun kita kena tutupkan bunyi itu. Dan rasanya saya tahu macam mana. Maksud awak? Masa Pasko. Permainan akan bermula. Kita lihat apa yang mampu dibuat oleh Super Strikers di separuh masa kedua. Tak nampak macam tu, Mac. Kita ingatkan tak akan berlaku sesuatu yang buruk untuk pasukan berbaju merah. Peminat tinggalkan mereka. Shakes, apa awak cakap pada Spencer? Apa pun yang awak cakap, saya tak rasa dia faham isyarat tangan tu. Tiada gerakan dan tiada peminat. Adakah keadaan bertambah buruk untuk Super Strikers? Sultan, 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 Sultan. Itulah isyaratnya. Kita boleh mula semuanya. Ayo, Superfans. Ayo, lakukan ni. Hah, mungkin semua pasukan Liga Super patut bina stadium yang lebih besar, Mac. Hei, saintis pengintip. Awak tak boleh masuk ke sini. Kawasan ini ialah kawasan larangan. Kami tak akan pergi ke mana-mana sampailah kami tutupkan mesin tu. Penjana desimal kami diperbuat daripada alloy titanium. Titanium. Boleh dikatakan tak boleh dimusnahkan. Boleh dikatakan. Tapi kami dah tahu satu kelemahannya. Kelemahan setiap mesin. Superfans, 1, 2, 3, serang! Kawanan yang baik oleh Big Bow. Dah terpadam. Alamak, apa ni? Apa? Aduh. Ayo semua orang, mari kita keluar semula dan tunjukkan pada mereka. Laungan Sultan tu ianya tiba-tiba hilang. Saya tahu apa yang berlaku. Mereka yang buat. Sepak di padang kawan tempat duduk. Sorak Goliath takkan makan pada Superfans. Sampaikan saya tahu isyarat tangan tu. Ayo kawan-kawan, menangkan perlawanan untuk mereka. Betul. Ha, macam mana yang klasik? Kami akan ikut, Spence. 1, 2, 3, 4. Super Strikers, 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 Super Strikers. Ingat ni, Shakes, penumpuan.
Tak apalah tu. Jadikan gol saja. Super Strikers! 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 Cantik. Lihatlah pengiktirafan yang diberikan Super Strikers kepada peminat mereka. Saya rasa giliran kita untuk bersorak. 1, 2, 3. Super Fans! Ya, jumpa lagi. Oh, Selamat jumpa lagi. tinggal. Nanti datang lagi tau. Nasib tak baik, Sheikh. Ya, saya dengar awak ada strategi bunyi. Kesian kan? Dah tak bunyi. Terima kasih. Dan saya ada sesuatu untuk awak, Shakes. Apa benda ni? Bil pas go awak. Baiklah, pas nak bergerak, saya kena pergi. Apa? Siapa yang beli 130 cawan soda? Sorak